Untuk mereka yang ada impian nak ada zuriat lah, nak ada anak, dia pergi check up ke, dapat tahu doktor mengesahkan isterinya mandul. Menerima berita macam ini, dia tend to macam rasa kecewa dan sedih lah. Betul. So dari dalam perspektif Islam tu, macam manakah benda yang terbaik ataupun remedy yang best untuk kita adakan dalam pemikiran kita supaya tak rasa down tau? Adakah terdapat jaminan 100% yang bila dia kahwin lagi dia akan dapat zuriat? Doktor mungkin katakan peluang untuk hamil itu sangat tipis kan? Tapi apapun kita sebagai Muslim, kita punya yakin adalah Allah Subhanahu Wa Taala punya kuasa. Tiada apa yang mustahil dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teruskan berdoa. Kena ingat juga, memang kalau Allah nak uji kita, bukan bahagian kita dapat zuriat, dan kena usahalah untuk terimalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tuntutan Islam tu rezeki ni sebenarnya baik zuriat, anak-anak ni semua sebenarnya the main thing is ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Even though korang dapat news mandul forever ke, mandul 5 tahun ke 6 tahun ke, whatever the reason is for a couple yang tak dapat anak tu, ada yang mengatakan bahawa dia nak engkau dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. What we really feel at that moment, bila kita went through the journey tu, somehow kita tak dapat lah. Belum dapat lagi, after 8 years baru kita dapat. Kita jalani ujian, bukan ujian apalah, macam kita jumpa doktor juga, dia tanya background kita, ada masalah apa, ada masalah. So far kita kena darah semua. So memang dah check, saya pun ada darah ni, dia pun ada darah tu. So then okay lah, both for doktor, diorang cakap kita both subur. Okay. So kalau doktor dah bagi jawapan gitu, so kita selesa dan happy. So mungkin belum masanya untuk kita ada. Itu je. So benda yang kita belajar tu, waktu kita belum ada zuriat tu, is just spend time together as much as possible. Momen yang korang tergesa-gesa sangat nak ada anak, nanti bila dah ada anak, cakap yang kita macam dah tak ada time, tak ada masa berdua lagi kan, dah rewind balik. So for us, we take that opportunity, kita bersyukur saja, and then kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala, and then sambil tu kita usaha. Tapi usaha jangan sampai tahap like depression lah, macam tengok orang ada stress. anak ni. Kita kena believe, kalau kita percaya kuat, iman kita kuat, kita percaya dengan apa Allah plan, kita tak akan ada rasa-rasa macam gini. Sebab kita dah serahkan segalanya. Allah yang menentukan segalanya. Kita dah lafaz, kita dah cakap. Pasal pentingnya kadang-kadang macam orang-orang luar yang tanya soalan-soalan macam gini, untuk orang yang mungkin tak kuat ni, jangan tanya soalan ini. Naluri seorang wanita tu, of course, kalau dah bertahun kahwin tak ada anak, Terasa. dia still terasa.